Ya. Okay, salam sejahtera guys. Nama saya James dari WJS Motor Senayan Berhad. So hari ni saya nak fokus pada motor. Sudah bosan lah hari-hari motor. Tengok benda lain tak ada ke? Ada. So hari ni saya fokus pada motor electric bicycle. So kita sekarang kedai kita ada 4 biji motor yang memang tak payah register. Lepas memang puas hati dia pakai dengan kualiti dia tinggi. So yang pertama kita tengok yang ini brand Yadia. Brand Yadia namanya Tina. Yang ini electric bicycle. Means tak payah isi minyak. Tak payah pergi cari petrol station. Lepas tu harga pun mampu milih dengan kualiti yang cukup tinggi. Kita boleh tengok dia memang bicycle. Kalau betul tak ada elektrik, tak ada current, boleh kita pakai ini tau. Nampak? Dia boleh pusing juga. Okay. Lepas tu, yang ini semua dia pakai bateri yang TTFAR. TTFAR dia lagi safety dengan dia lagi tahan lasak. So kita tengok yang kedua. Yang ini namanya Yadia. Yadia Tricycle namanya K6. K6 OK punya K, 6 punya 6. K6. Namanya Yadia K6. Yang ini dia punya range boleh sampai 90 lebih single 100. So kita tengoklah yang ini apa special. Yang ini dia boleh duduk 3 orang. Kita tengok sini 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dia memang seat dia besar. Lepas tu dia ada storage lah. Yang ini boleh jadi storage, boleh letak barang, boleh letak handphone, dompet apa. Lepas tu boleh buat macam ni. Kalau rasa ini terlalu jauh, dia boleh dekatkan. Dengan satu boleh tengok kat sini dia ada satu boleh tarik. Dia sini boleh tarik macam ni, senang saja. Dia boleh adjust belakang ataupun depan. Kalau depan macam ni, belakang dia pun ada satu storage. Tapi dia kena kunci. Saya buka. Dia boleh letak barang. Boleh letak bed, dia punya charger semua boleh letak. Lepas tu nak letak dompet semua pun selesa. Dan selamat sebab dia ada kunci, boleh lock. Kita tengok meter dia pula. Meter dia fully digital. Boleh nampak dia ada gear tau. Motor ini pun ada gear. Lepas tu dia ada reverse. Dia boleh depan dengan dia boleh reverse. Dia reverse, dia ada satu signal reverse tau. Okay. Lepas tu motor ni ada 2 gear, ada front, signal semua ada. Signal kiri kanan semua dia lengkap. Dengan dia ada lampu. Malam drive pun jangan risau. Dia ada signal, ada lampu besar, ada lampu kecil. So yang ketiga, motor ni 3 tricycle juga. Namanya Yadia A7. Apple punya A dengan dia 7. A7. Yang ini Yadia A7. Yang ni sama, apa beza ini dengan itu? Okay, yang ni kita boleh tengok nampak dia lagi kecil, dia lagi comel. Dengan dia seat hanya boleh duduk, sebenarnya boleh duduk 3 orang juga. 1 orang belakang, 1 orang depan, dengan 1 orang budak ke depan. Tapi dia punya seat lagi depan dengan dia fix lah. Dia tak ada storage kat bawah, dia cuma ada storage kat belakang. Dia ada satu snail box kita kata. So sama lah, boleh letak helmet, apapun boleh letak. So yang ini dari segi keselamatan dia memang motor ni dia pakai TTFAR, bateri memang safety. Lagipun dia punya design memang canggih dengan comel. Lagipun dia punya kualiti memang lain dengan kat luar pasaran semua. Harga dia memang tinggi to be honest, tapi kualiti dia macam Rolls Royce. Okay? So dia dari segi dia punya progressing, dia memang electric bike punya Rolls Royce kita cakap. So dari segi bentuk kita boleh tengok dari depan lah. Yang ini beza itu dia cuma yang ini dia punya design dengan dia punya seat lah. Itu storage lebih lagi banyak. So yang ini kita suka cakap untuk budak, untuk dewasa, untuk orang tua. Yang ini untuk budak. Yang ini namanya Yadia Baby N1. Nama ini Baby N1 lah. Ini untuk budak-budak main. Sesuai untuk budak yang umur lebih pada umur 3. Lepas tu motor ni, bike ini, electric bike ini, dia boleh buka button. Button dia ada kat bawah sini. Lepas tu dia ada boleh play music. Dan Fast and Furious tau. Fast and Furious punya music. Lepas tu boleh tukar. Untuk budak kita boleh play sound. Dengan yang ini kita boleh, dia ada satu pedal. Ada satu pedal. Dia boleh pusing. Boleh bagi depan dengan boleh constant, dia boleh pusing lah. Dengan yang ini boleh connect kita punya handphone yang Bluetooth. Jadi yang ini memang sesuai untuk budak lah. So sekarang kita ada 4 biji kat kedai. Yadia Baby N, lepas tu Yadia A7, Yadia K6 dengan Yadia Tina. Siapa minat, siapa cepat, siapa boleh datang kedai kita, boleh test, tengok, test dulu. Dan inilah dia, Yadia Electric Bicycle.